Kan dalam syurga ni ada bidadari. Orang-orang lelaki bila sebut bidadari senyum dia. Kan? Orang perempuan pun tanya, kami dalam syurga ada apa Ustaz? Itu menunjukkan ada harapan dia. Dia nak masuk syurga. Apa ada untuk orang perempuan dalam syurga? Kan? Nabi SAW cerita dalam syurga ni ada rumah yang indah. Diperbuat daripada permata-permata yang cantik. Kerana Allah Ta'ala tahu psikologi orang perempuan ni. Dia bukan macam orang lelaki nak bidadara ramai-ramai. Dia seorang pun cukup lah. Betul tak? Lelaki je yang nak ramai-ramai ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk orang perempuan. Walaupun adalah perbahasan di kalangan para ulama. Tapi ada hadis. Saya nak sebut ada hadis. Allah Ta'ala sediakan pasar untuk orang-orang dalam syurga ni setiap hari Jumaat. Macam mana pula dalam syurga ada hari Jumaat? Bukankah hari ni bila bumi berputar baru ada hari? Ada hari. Tapi perkiraan hari itu berbezalah. Tak adalah macam dunia. Syurga adalah waktu dia. Tak samalah dengan dunia ni. Kan? Jadi ada pasar setiap hari Jumaat. Mungkin ada orang kata, kenapa nak kena ada pasar? Bukan syurga ni minta apa pun dapat ke? Allah Azza wa Jalla tahu psikologi manusia. Tak? Bukankah dekat pasar ada je jual ikan? Pasal apa orang nak pergi mancing? Kerana ada di kalangan manusia yang rasa enjoy. Kan ada hadis Nabi SAW berdialog dengan seorang A'rabi. Nabi berdialog dengan seorang Badui yang datang daripada luar Madinah. Nabi menceritakan bagaimana dalam syurga orang boleh bercucuk tanam. Tabur aja benih, terus tumbuh. Terus boleh tuai. Bukankah dalam tu minta apa saja dapat? Kenapa nak bercucuk tanam? Samalah. Kerana manusia ni minat dia pelbagai. Kat pasar macam-macam ikan dok ada. Tapi pergi susah payah naik bot, bayar itu, bayar ini, pergi nak mancing. Belum tentu dapat. Kan ada pemancing-mancing ni kadang-kadang dia pancing kumpau. Tahu kumpau? Saya tak minat mancing. Tapi saya tahulah kawan-kawan dok mancing ni. Tak dapat. Keluar sebelum subuh, balik waktu malam, tak dapat seekor pun. Tapi dia enjoy. Lah kali beli ikan kat pasar juga. Tapi kerana minat, Allah Azza wa Jalla sediakan pasar untuk orang-orang dalam syurga. Mungkin, walaupun adalah para ulama kata yang ni untuk orang lelaki je. Kerana dalam riwayat tu menunjukkan mereka yang keluar ke pasar balik bertemu dengan keluarga mereka. Tapi dalam syurga ni mana ada restriction? Syurga bukan tempat taklif. Syurga ialah darul jaza. Syurga adalah daerah di mana Allah memberikan ganjaran kepada orang yang beriman. Menunjukkan kalau orang perempuan nak pergi shopping, pergilah shopping kat syurga tu, tunggu hari Jumaat. Jadi kalau lelaki ada bidadari, perempuan ada tempat shopping. Dekat dunia nak minta shopping kat suami, mungkin gaji belum masuk. Mungkin gaji tak cukup. Tapi dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan